Rumah kau aja tak jual rumah. Oh, cantiknya pandangan ni. Nasib baik pandai lukis. Tak sia-sia mak aku hantar pergi. Assalamualaikum. Allah. Oh, waalaikumsalam. Cantik tak? Apa tu Syed? Pandangan luar sana sama kan? Abang nak minta pinjaman RM1,222.20 1,000? 100,000. 100. Oh, jap. Okey. Oh, okey. Ni bang tak pakai kacamata. Betul. Sorry. Abang nak pinjam 100,000 untuk home renovation. Wow. Rumah satu tingkat, tambah island, Betul. tambah lagi satu tingkat, tambah lift. Oh, yo. Tak boleh depan tu saya tambah garaj. Garaj saya 2 tingkat. Oh, abang tak ada tulis. So kereta naik. Kita naik naik lift. Kita naik lift. Betul. Abang kerja macam mana kan? Oh, saya ada bisnes. Saya dah buka 7 syarikat. 7. Banyak ya bang. Okay. Untuk kerja sendiri Okay. pun boleh dapat PFI. Abang just bagi je saya 6 bulan latest abang punya bank statement. Dan abang boleh layak dapat PFI. Cek sekarang. Oh, 2 juta abang bayar balik Ferrari, Porsche, Okay. London trip dengan family. Oh, banyak bang. Panjangnya. Bang, kalau raya ajak saya boleh abang? Boleh, insyaAllah boleh. Alhamdulillah, thank you bang. Layak bang, layak. Alhamdulillah, layak bang, layak. Tapi tu lah, saya tak jual rumah bang. Oh, Rumah kau aja tak jual rumah. sorry, itu bukan division saya, division yang sebelah bang. Oh, division lain eh? Division lain. Nak cek orang rumah sebelah. Saya pergi sebelah. Panggil Ali. Okay. Ali. Ali. Saya jumpa kejap eh. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Ali biar aku.